Boleh. Masuklah. Baik, hari ni kita baca dulu nota yang ada ni. Kita buat ni lah ikut keratan dia. Jadi bawah ni kita baca sullatu minal awalin wa qalilun minal akhirin, di mana ramai orang dulu-dulu dan sedikit daripada orang yang kemudian. Di mana mereka ini berada di atas pelamin yang bertahta dengan permata. Muttaqi'ina 'alaiha, mereka sedang berehat di atasnya dalam keadaan saling pandang memandang. Yatufu 'alaihim wildan mukhalladun. Dan untuk kita nak faham benda ni, kita kena tengok dekat nota kita ni. Ni. Nota kita ni. Ini ala surrim mautunah ni dekat sini. Jadi tuan-tuan lah tengok, amat tak tengok lah. Baik, jadi kita pergi kepada nota kita ni. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Apa makna ni? Dia kata iaitu yatufu alaihim li khidmatihim, untuk berkhidmat kepada mereka. Maksud khidmat sini layan lah. Untuk layan mereka. Layan dengan apa? Bi akwabin, dengan gelas-gelas bekas-bekas, wa abarik, dan juga jak, wa ka'sin, dan piala-piala. Piala tu maksud gelas arak, mimma'in. Daripada sumber bekalan dengan adanya mata ataupun sumber air untuk minum. Dan ma'in itu la yusadda'una anha. Mereka tidak jadi sakit kepala dengan sebab minum. Wala yunzifun, dan tidak sampai mereka hilang akal. Oh, dia terjemah apa sini? Ada dah terjemahan dia ni. Li khidmatihim ghilmanun. Wildan tu ghilman. Budak-budak. Ghilman ni maksudnya remaja-remaja yang pengkat orang kata tengah comel. Kita nak kata apa kalau budak tengah comel ni umur berapa? Belasan tahun lah. Belasan tahun. Di mana budak-budak ni bila dia jadi pelayan tu memang nampak comel lah. Lepas tu mukhalladun tu mana apa dia? La yahrumun, mereka tak mati. Tak mati, tak tua. Yahrimun maksudnya. Tak ingat ni baca macam mana ni. Kena tengok kamus sekejap. Harama yahrimu. Cek sekejap ni. Okey. Dia boleh baca apa? Harama, kalau harama yahrimu mudhari' dia. Tapi makna dia unta makan pokok. Harima. Bukan harimau, harima. Harima yahrum. Harim. Dia baca gini. Harima yahrum. Jadi benda gini cikgu, kita tak boleh nak buat apa ni. Ni harama fa'il juga. Dia baca dengan makna unta makan pokok.
Tapi kalau harima, dengan mana harima yahramu tua. Jadi maknanya sesuai sini tadi ya. Kalau kita tengok dalam ayat kita ni, kita kena baca, la yahramuna. Mereka tak tua. Wala yamutun. Dan mereka tak mati. Jadi, kita tak boleh nak imagine tu macam mana. Tak berubah kedudukan tu. Dan mereka tu duk layan orang dengan apa? Biaqdahin. Dengan mangkuk-mangkuk. Dia, orang dulu-dulu, dia ada mangkuk daripada besi steel tu. Atau tembaga atau emas. Lalu dia letak air dalam tu, dia minum tu sebagai satu orang kata kemewahan. Prestige tu zaman tu. Kalau kita hari ni berapa dia tak ada dah rasa minum dalam mangkuk itu. Jadi kalau zaman lah ni tak ada mangkuk gating-gating. Mangkuk tandah pun ada dia. Dia panggil tak kena tempat lah. Benda mulia dibuat pada tempat yang hina. Gitu. Supaya kita kata kopiah pakai kaki. Stokeng pakai atas kepala. Gitulah lebih kurang. Ya? Jadi dia cari hak pelik-pelik. Sebenarnya bukan pelik, dia jadi punah otak. Mari segan. Jijik, makanan tu kan rezeki Allah. Kenapa dikaitkan dengan unsur-unsur tempat Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi kalau kita pergi kat dia, kita tak boleh baca bismillah ala barakatillah dah. Masuk-masuk a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca doa tu lah. Punah manusia ini. Tapi hak punah tu lah hak berjaya hari ni. Dia hak punah tu hak dilihat berjaya, kaya, orang viral, orang pakak sokong. Betul tak? Dia pula kata kita, demo tu hak punahnya, bagai tak laku. Duk ngajar ilmu lagu ni, siapa dia nak dengar? Nah. Orang main TikTok nyanyi tu, ustaz lah ni tak mengajar. Orang tak mati dah, betul. Nak takut apa tak? Orang tak mati dah. Mukhalladun jenis bagai tak mati. Jadi tak ada dah akadah. Qadah tu. Nanti qadhun tu mangkuk lah. Maknanya tempat tu dulu makmur. Wa abariq ja' wa ka'sin. Gelas arak tu. Min ainin khamrin. Tengok. Daripada ma'in tu mata air arak. Tu dia. Yang katanya jariyah. Jariyatin yang mengalir fil jannah. Dalam syurga. Allah. Arak jadi mata air keluar dalam syurga. Macam mana kita nak fikir? La tusadda'u minha ru'usuhum. Tidaklah la tusadda'u tu. Tidaklah menyebabkan sakit. Minha kerana air tadi. Ru'usuhum. Kepala mereka. Jadi kalau kira ayat ni ya akhi, zahirnya orang duk guna ambil berkat ayat ni, nak ayat tak sakit kepala, dia pun baca lah minum kat air sebagai niat, ya Allah janganlah sakit kepala tak. Tapi kalau kira konteks sebenarnya ayat ni arak, dia merujuk kepada arak yang tidak menyebabkan sakit kepala. Jadi mungkinlah dia niat benda hak duk buat sakit kepala dia tu macam benda-benda yang boleh menyebabkan dia pening. So dia baca lah gitu. Adalah. Ni arak syurga.
Kalau arak dunia tak sedut baca. Ha tu. Wala tazhabu, wala tuzhibu. Wala tuzhibu, dan tidak juga menghilangkan bi'ukulihim, akal mereka. Tu maksud dia. Okey? Jadi kita tengok dalam ni sikit. Tafsir Ibn Katsir. Ni baru ni kita bincang dah sulatun ni sikit. Tak ada nak buat lagi nota dah. Nantilah. Esok boleh. Pergi berjalan. Tak ada selalu. Lari je dua habis. Tu pun kejar klik. Nak widang kat hari ni. Mojo tu tak pergi mengatuk. Kedip kedua sampai pukul 1. Kedua petang. Lama dah. Sampai pukul 1 pagi. Gitu. Sambil-sambil jalan gitulah. Slow dah saya tak? Slow dah tu. Tidak derah dah. Tak buat dah. Baik. Jadi baru ni, kita duk baca Ba'sulatun. Betul tak? Jadi, hak ni kita sulatun ni panjang, kita ringkas-ringkas ya. Okey. Masya Allah. Apa ke situ? Ni. Ini dia ambil sini. Dia kata, apa maksud la yusadda'una anha wa la yunzifu ni? Dia kata selain daripada dia tidak menyakitkan kepala, bal hiya, ni dia terjemah. Ni tak tahulah. Dia gambarkan. Arak dalam syurga ni, hiya sabitatun. Akal tu masih stabil. Ma'asyiddah al-mutribah. Sekalipun kuatnya power arak. Lagu mana akhi? Kita kalau atas dunia, minum kau tu pening. Mabuk tadi. Kita tengok. Bukan kita maknanya orang hak duk minum, hak kita tengok rubah-rubah dah. Mabuk tadi kan. Tidur mana-mana. Tu. Jadi sebab tu, salah satu benda yang termasuk di dalam tuntutan maqasid syariah, jaga akal. Jaga akal. Betul tak? Jadi, oleh kerana arak ni benda yang boleh menyebabkan akal tu terganggu, hilang fokus, tu punca dia diharamkan. Jadi, situ kita buat cerita dah dulu. Ulama kata hikmah dia, bila manusia ni terganggu akal dia, dia hilang hubungan fitrah dengan Allah juga. Jadi fitrah tu akan terhalang untuk sampai. Jadi bahaya dia mana? Orang tu Tuhan tak boleh nak buat apa. Sebagai seorang manusia. Boleh Tuhan kata, hilang gila, hilanglah gila. Tapi Tuhan tak buat lagu tu. Sebab Tuhan cipta dah kita benda yang boleh memudaratkan kita. So bila kita ambil benda yang memudaratkan kita, berlakulah ke atas diri kita satu kaedah Tuhan. Benda yang memudaratkan itu akan menghilangkan akal. Jadi bila benda tu menghilangkan akal, ruang untuk Tuhan nak suluh fitrah dia, nak suluh fitrah yang ada dalam diri kita tadi tak boleh. Fitrah terpadam, tertutup. Tu jadi arak haram.
benda yang sama macam judi, haram. Tu. Apa lagi? Tenun nasib. Benda-benda gitu kan? Semua tu dia penyakit sama je, cuma perbuatan berbeza. Sebab tu kalau kita tengok orang main guli, kenapa halal? Guli, kita budak-budak juga ambil paling, kena. Kena boleh. Sebab dia tidak memusnahkan akal. Cuma, jangan dijadikan judi sudahlah. Lepas tu dia pun benar. Boleh aku berlakon ni gulimu. Jadi permainan dia tu, tak ada lah, apa nama ni, menyebabkan rosaknya fitrah. Kerana dia menggunakan akal untuk pukul tu bagi kena dengan tepat. Cuma ya setuju dah lah, tak apa. Kalau kena boleh semua. Nampak kan? Permainan kita. Gitu. Tu tak apa. Sama dengan dam. Apa lagi? Satu perbuatan gitu. Dia tidak merosakkan akal. Ni dia mengganggu. Dia sungguh semalam kita balik. Orang mabuk ni dia bawa kereta gitu Dia pergi nak masuk pagi dia kona kat ni pula. Kata kereta ni bukan mengatuk ni. Kalau mengatuk dia hanyut gitu. Ni dia kona kat ni. Lepas tu dia kona kat ni. Kata mabuk ni orang ni. Kita pun jarak. Jarak jauh tak berani ni kata salahnya. Kita dekat-dekat. Nampak dia jauh free tak ada orang ni. Tinggal tak ada pasal. Jadi betul. Jadi tu bahaya. Dan dengan kuatnya power arak tadi, asyiddah al-mutribah ni maksudnya kekuatan yang boleh menyebabkan kita ni berseronok macam enjoy tu. Waladzah al-hasilah dan keselazatan yang terhasil tu. Lepas tu Ibnu Abbas kata, ni nanti kita masuklah, tak ada nak masuk, tanda dulu. Dia kata fil khamri, Ibnu Abbas kata, pada arak ni dia ada arba'u khisal, dia ada 4 ciri. 4 perkara pada arak. Cuba pakai renung Ni pendapat Ibnu Abbas dulu. Tapi bolehlah dia bercakap sebab umat zaman dia tu pakar arak belaka tu. Okay. Zaman kita tak minum tak? Hak minum tu minum lah. Tapi orang zaman dia boleh katakan arak ni minuman biasa. Jadi apa yang ada pada arak? Pertama as-sukru. Mabuk. Mabuk. Yang kedua as-suda'. Sakit kepala. Yang ketiga al-qai. Berasa nak muntah. Yang keempat al-baul. Kencing. Rupanya bila otak penuh, pundi kencing kita tak boleh nak kawal. Tak ada break. Sen dia tak ada. Dia nak injak dia tu. Rosak. Bahaya. Kita pun tak tahu. Berkait dengan kencing rupanya arak ni. Patutlah orang minum arak ni bau busuk. Lepas dia kencing, dia tak khabar dah. Betul tak? Gitu. Jadi, di sini, Allah Ta'ala sebut, dia kata, Allah Ta'ala sebut nikmat-nikmat syurga ni. Allah Ta'ala sebut arak syurga. Dan Allah bersihkan arak itu daripada penyakit tu. Daripada benda-benda 4 perkara tadi. Tu dia kata, la yusadda'una anha wa la yunzifun. Jadi cuba cek. Ni 4 benda ni. Betul tak? Mabuk dengan sakit kepala tu, la yusadda'una anha. Wa la yunzifun tu tidak menghilangkan akal tu, muntah dengan kencing. Allahu Akbar. Tapi, benda buruk macam ni pun, bila nak diharamkan, manusia marah. Manusia marah. Itu cikgu. Jadi kontroversi. Lah. Lepas tu, kita pula lagi salah cakap.
Kita nak buat macam mana? Dalam agama dia tidak haram. Sebenarnya tak ada pun dalam agama mana-mana arak tu halal. Cuma dibolehkan pada kadar yang ringan saja. Kita pula dididik begitu. Tu je. Apa cek dalam kitab-kitab Taurat kan? Bukan Taurat sangat. Karangnya tentang arak di sisi Yahudi, di sisi Kristian. Tak benar. Tak boleh. Cuma dia kata bila musim tu sejuk, untuk nak panah ke badan tu, bolehlah sikit. Itu dia buat gelas dia kecil, minum sikit. Ataupun dia guna untuk ubat. Sebab ada ubat penyakit-penyakit tertentu, bila guna arak ni, boleh tahan. Tu pun dia kata sekadar tu je. Mana kita kira di bawah darurah lah. Okay. Sebab kita darurah boleh makan bangkai itulah. Lebih kurang. Tak, tu tak. Dia, siapa kita kata, hak dia kata darurah tu Pak Cikgu, tidak darurah. Dan apa arak ni, tak boleh letak dalam darurah. Maksud darurah keperluan. Terpaksa. Kerana bila kita ambil je dia, walaupun tak mabuk, walaupun sikit, dia mengganggu saraf dan juga perjalanan darah dalam tubuh kita. Jadi benda tu kotor menyebabkan punah sistem. Berbanding orang yang maksudnya dia masih ada pilihan lain untuk tidak ambil arak. Jadi sebab tu arak tak sampai tahap darurah. Tetapi kalau macam Quran kata bangkai hak binatang kita terpaksa makan walaupun tu darurah tu tak. Dalam keadaan tak ada pilihan. Jadi ada satu lagi bezanya bangkai dengan arak. Bangkai ni dia setakat orang kata najis. Tapi dia tidak sampai mengganggu saraf. Dia masih lagi orang kata boleh untuk stabil. Tapi jangan sampai banyaklah. Gitu. Jadi itu beza kita tengok ulama sebut beza darurah untuk arak dengan bangkai. Maksudnya dia kata kenapa arak tak boleh dianggap darurah? Bangkai masih termasuk dalam darurah. Tu pun ulama kata maksud bangkai situ bangkai yang masih baru. Daging yang masih segar. Betul tak? Cuma itu yang ada. Bukan ketika dia sudah berulat, bau busuk, benda tu dah membahayakan kesihatan. Dia ikan ni akhi, dia tak termasuk dalam bangkai. Dia gini, kok mana-mana pun ikan ni dia tidak binatang kena sembelih. Dia duduk situ je. Cuma ulama kita macam budu kan. Sebab apa ulama kita kata makruh. Budu ni sebab dia tengok kepada pembuatan budu tu masa buat kira bilih kan. Tak ada nak buang isi perut dia. Nak siang gua nak ikan bilis. Betul tak? Muju ada ikan bilis Jepun hak buka dah buang tu. Tu pun tak habis semua tak. Pas ikan bilis kalau basuh pula nak kering pula akhi, acur ke tak? Jadi atas dasar tu dia kata bila tengok budu dibuat daripada ikan bilis, masuk dengan perut-perut, ulama kata makruh. Tu lah. Ikan besar pun ada. Dia buat deh. Ya.
Dia buat tak? Dia boleh besar. Tapi setakat amba tahu, bila bicara bak tu kan, pengusaha kata kalau ikan besar ni, kalau kita tak buang perut dia, budu tu berasa lagu lain. Dia pun nak jual kalau tak laku. Tapi wallah kita harap dia buang lah. Itu biasa. Jadi sebab ada hadis, tengok ada hadis ni. Tentera kita dihantar perang oleh Nabi pergi ikut patah. Nah, lepas tu tak ada makanan. Tiba-tiba sampai tengah jalan, jumpa ikan besar mati. Ikan paus mati. Jadi mereka pun ambil daging ikan paus tu, makan. Dan tidak dikira bangkai sebab dia binatang laut kan. Besar lebih pada kapal ke tu. Oleh kering. Baik. Okey, tu makna kita baca sikit-sikit lah. Maksudnya, laisa lahum fiha suda' ra'sin. Okey, kita balik sini. Kita tengok makna dulu. Kita pergi nota ni. Kemudian, dalam ayat ni, mereka ada bi akwabin, selain daripada bawa akwab, bawa bergelas-gelas tadi, mereka juga wafakihatin, bawa buah. Mimma yatakhayyarun, daripada apa yang mereka boleh pilih-pilih. Maksudnya buah yang special. Bukan kata beli ikut ada, makan ikut ada tak. Buah yang kalau durian king lah kita kata. Tu maksudnya wafakihatin, dan buah mimma, dari apa, dari ma, apa yang yatakhayyarun, mereka duk pilih lama tu, mereka duk pilih. Jadi yatakhayyarun apa? Minal fawakih. Jadi banyaklah buah tu. Buah. Kita nak tanya, kita makan buah, adakah sekali makan orang hidang buah, 4-5 basuh buah? Ama rasa 2 buah ya, betul tak? Tidak ni kata ni. Mimma yatakhayyarun ni makna buah tu banyak dan mereka boleh pilih. Tu dia. Buah tu. Minal fawakih. Banyak buah, cikgu. Jadi kalau ikut cerita apa ni, lepas habis dah cerita minum. Lepas minum makan buah dulu. Lepas tu baru makan daging. Walahmi tayrin. Apa makna lahmi tayrin tu? Daging burung. Iaitu wabilahmi tayrin mimma targhabu. Dari apa yang suka. Fihi, padanya nufusuhum. Jiwa kita suka benda tu. Itu dia. Habis itu. Jadi habis itu, pas ada fafakihatin bagi bawah dah cikgu. Walahmi bagi bawah tak? Bila masuk hurun in, tidak hurin. Dia baca wahurun. Baris dia depan. Bermakna waw ini tidaklah sambung kepada lahmin. Tu kita bagi tahu dah pun ni. Jadi kena tahu juga lah i'rab sikit-sikit. Jadi kalau kita pergi baca wahurin ain, jadi dia akan jadi bidadari-bidadari di situ termasuk benda yang dibawa oleh budak-budak. Dia tidak nak gitu ni. Dia nak selain budak-budak yang duk yatufu alaihim, bidadari pun yatufu juga. Jadi waw di sini makna waw balik kepada yatufu. Wildan tadi. Yatufu alaihim wildanun, yatufu alaihim hurun. Oh, comel benar lah cikgu.
Ha? Pelayan pula budak-budak comel-comel. Comel ke? Sebab kat kita ni budak tak comel. Jadi kita tak boleh nak faham benda lagu ni. Kalau kita duduk tepat negara Arab, budak dia hak tengah Wildan ni, oi comel kita tengok, dengar dia pakai jubah, pakai apa semua, pakai comel lah. Macam tak tahu nak royak. Kita tengok budak Arab tu Allah gerainya comel. Bahasa nak kelik rumah. Gitu. Ha, budak kita porah-porah belakang dah lah muka tak comel mana dah. Faham ke tak porah? Oh, dah. Tak jenis kau porah. Setahu ambo dia muka cemar begitu. Tak teratur, tak terurus. Jadi Arab kan, tengok dia bawa pergi Masjidil Haram tu budak-budak dia tu. Suka comel. Budak jantan. Apa lagi budak perempuan dia? Sebab apa Quran sebut Wildan? Dengar nak ayat molek. Sebab apa dia sebut hurun? Ini budak yang berusia 10 tahun ke atas. Sampai 20. Jadi orang Arab ni, kemuncak comel dia masa tu je. 10 sampai 20 tahun. Bila dia sudah menikah tu, dan dia sudah jadi orang, dia sudah gemuk sikit muka, keluar ni. Keluar, apa nama ni? Jebeng-jebeng ke apa ni? Masa tu dia jadi kembung. Dan comel dia jadi kurang dah. Jadi sebab tu, bila dia sudah jadi ibu orang, ayah orang, tak ada comel. Cuma nampak gagah, nampak kaya, nampak hebat begitu je lah. Tapi kecantikan dia tu, taklah. Tak boleh. Arak gitu lah. Kita perhati. Oh dia 10 hingga 20. Tu dia comel. Kalau lah ni dia pandai dah jaga body. Generasi-generasi baru ni. Dia kurang ada makan. Jadi dah lagi setakat 25. 30. Lepas tu kelebihan kelemahan bangsa-bangsa jenis comel awal ni, bila dia kahwin mudah nampak tua. Baik lelaki baik perempuan. Mudah nampak tua. Walaupun kita kata hidung macam ke mata semak, dia akan nampak garangnya itu lebih daripada manisnya. Tu kita duk perhati. Jadi ni kelemahan bangsa-bangsa ni. Sebab tu waktu muda tu, memang puas hati. Tapi di bangsa Melayu, walaupun dia tak berapa comel, penuaan dia tu kurang sikit. Lambat. Mana berubah wajah tu tidak ketara sangat. Tak cepat. Jadi rasanya ni faktor pemakanan juga. Faktor pemakanan, daging, lemak, susu, tu mempengaruhi. Ni nak cerita, Wildan dengan hurun. Okey. Jadi sini, apa dia kata ni? Hurun tu apa? Ni, nisa, wanita-wanita, zawatu uyunin wasi'atin. Wanita-wanita ni zawatu, nisa, zawatu mempunyai uyunin mata wasi'ah yang besar. Jadi rupanya mata besar ni comel. Padahal kita tak apa comel apa cikgu. Mata spek. Jadi Melayu ni dia campur. Cina ada, India pun ada. Jadi tak tahulah tu bik bangsa apa. Nah tu kita kalau gitu. Okey. Ka'amsali. Contoh dia cantik macam mana? Ka'amsali lu'lu'. Seperti permata lu'lu' al-masun. Yang dijaga. Lu'lu' ni, apa dia? Belian ke? Mutiara. Lu'lu' ni mutiara al-masun yang terpelihara fi asdafihi. Dalam tu cikgu. Apa shell dia, kepak dia, betul tak? Dalam shell dia.
Jadi bila dia duduk dalam tu, kalau nak kirakan dia tu duduk tempat kotor. Tempat kotor. Cuba tengok luar kulit. Sudahlah kulit tu uduh. Kita kata uduh. Tapi sebab apa Tuhan buat kulit dia kasar macam tu tak? Sebab kalau dia buat kulit licin macam telur, hanyut benda tu. Benda dia nak pegang di mana? Lepas tu, tapi bila buka dalam, usahkan berliannya. Berlian permata tak? Soalnya permatanya tu. Dia punya kulit bekas tu pun putih juga. Tu. Dan hak peliknya, memang benda tu boleh lahir dalam tu. Dan di Sabah kita rasa, masa abang kita duduk di sana, dia ada tempat ternak berlian. Permata, tempat mutiara. Ada kan? Maknanya perusahaan dia tu lama dah. Boleh ternak benda tu. Siapa yang kata, mutiara Sabah ni hak pera tidak asli. Gak yolo lah hak pera dengan asli pun dia suruh tolong je manusia ni. Dia kalau boleh hak menyelam tak tahu mana jumpa hak tu mahal lah. Pera apa benda tu juga buat tidak ada manusia buat. Ya kita boleh makan telur proses. Telur kita boleh makan tu. Berapa hari ayah beranak telur. Baik. Jadi sofaan. Kok mana tu tu? Jernih. Sofaan. Wajamalan. Cantik. Kita ingat Tok Guru kita kata apa? Sofa ni. Siapa kalau dia minum air, kita boleh nampak air tu. Bayangan. Seolah-olah nampak air tu mengalir. Jernihnya tubuh. Tu sofa juga dia panggil. Dia jadi apa? Penyakit apa? Putih. Orang panggil putih belakang tu. Balah tak? Tapi sini makna dia jernih lah. Jangan terjemah sofa lah. Jaza'an lahum. Hak ni hak maha. Jaza'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dengan apa ataupun untuk apa? Jaza'an bima. Untuk apa? Kanu yang mereka ini dulu ya'malun buat. Jadi rupanya hak Tuhan sebut kita dalam syurga ni benda-benda nikmat Tuhan kata ni ada pelayan, ada arak. Lepas tu ada buah dan ada bidadari. Betul tak? Okey. Semua ni kita dapat ni untuk apa ni? Jazaan. Sebagai ganjaran. Ganjaran. Ni, dia kata apa? Lahum kepada mereka. Bima kanu. Dengan apa yang mereka di dunia dulu. Ya'malun. Buat. Buat. Minas salihat. Daripada kerja-kerja baik. Di dunia. Di dunia. Allahu Akbar. Maksudnya ada darjat ke? Ada cikgu. Betul? Saya setuju. Jadi cikgu pergi dulu pada Amadah tu, setara tu. Mana cikgu nampak dah makna. Cuba cikgu tengok, hak cikgu sebut tu. Daripada ayat tadi kan, daripada ayat atas ni kalau kita tengok, kita baru ni kita agak muskil pada wa qalilun minal akhirin. So kita dah boleh selesai tak? Dah selesai dah. Tu kita tak baca semua, kita ambil makna je. Cuma hari ni, hak benda penting dalam ayat 24 ni, jazaan bima kanu ya'malun. Tu kena tengok. Sebab apa tu cikgu? Kalau tengok kepada kalimah jazaan, pasal tak dia ada tanwin tu? Jazaan. Cuma jadi mim, bila nun mati, jumpa mim. Asalkan jazaan.
Nun, tanwin. Sebab dia nakirah. Jadi dia pun dah nun kena masuk dalam ba, jadi iklab situ. Maka dia tukarlah kepada tanda mim tu. Atas hamzah tu, betul tak? Sebab tu kalau kita tengok teliti ulama kita, dia bagi hak bawah tu, bagi atas. Kan nun kan duduk di atas. Ni hak bawah apa ni? Jazaan ni kita besar sikit. Ni. Okey, ni. Hamzah ada fathah. Fathah tu nahu. Sebab apa dia kena baca bagi atas ni? Dia panggil kerana dia nak menerangkan sebab. Kalau kita ngaji dalam nahu, dia panggil maf'ul li ajli. Untuk menerangkan sebab. Jadi, kenapa semua tu dapat? Kenapa semua tadi? Budak lah, bidadari lah, buah lah, apa semua sekali tu dah. Kenapa dapat? Kerana ganjaran. Atau sebagai dalam bahasa Arab, bila nak sebut sebagai atau kerana kepada sesuatu yang terhasil, dia akan guna masdar. Jazaan tu masdar. Maknanya kata asal proses itu. Diri proses itu sendiri. Lepas tu nak tunjuk makna kerana, dia akan letak bagi hatah. Dekat jaza'ah. Dan sepatutnya dia kena ada nun. Kan? Bagi hatah so. Lepas tu bagi hatah hak Allah lebih sikit. Apa pasal? Baris dia duduk tak sama tadi. Hak bawah kelak sikit. Tak, hak atas tu lebih sikit. Jadi tiba-tiba sini, hak atas, hak lebih tanwin tu, nak masuk dalam ba tadi, dia kata dah jumpa ba, tukarlah bagi atas hak lebih tu kepada mim. Jadi bolehlah gitu. Betul tak? Jadi bi. Tu. Jazaan bi. Jadi ada orang baca tu tak jadi juga. Tutup tu. Tak boleh kata jazaan bi. Baba gitu. Dia kalau jazaan gitu dah. Dia tak ilah makna, cuma tak pandai lahjah. Jadi tak sedap lah kita mengaji. Kalau orang tak perhati, dia kata tak sedap lah dia baca gitu. Terang nak tahu sedap tak sedap. Terus buat. Pertama, jaza'am bima bunyi Jawi. Bunyi Jawi, bunyi kapal lah. Tajwid kita tu. Tapi kalau kita buat ikut bunyi hak betul dia, jaza'am bima kan, betul tak? Jadi ada kayak bunyi nada dia tu. Ada sikit saya ingat tu sepatu nun tu bunyi tak bunyi masuk dalam bor tu. Kan indah kata. Bila pelbagai bunyi diadun sekali. Ni kalau orang hak main bunyi, buat not music dia tahu. Sebab itulah orang hak perhati benda-benda gini. Bila dia buat susunan bunyi dia tu cikgu. Cuma dia beza. Waktu dia pakai alat muzik. Kita pakai ayat Quran, betul tak? Guna tajwid tak? Jadi bila bunyi disadur, diadun dalam bunyi yang lain, dia timbul keindahan. Sebab terkumpul dua bunyi pada satu huruf. Anak ayat Quran tahu je. Tak kena cari tok guru tajwid lah. Tok guru lagu. Kamu tak erti lah tu. Boleh royak je lah. Nak buat jadi sedap tu. Sorok tak sedap, pandai berdoa tu. Tapi kita nak cerita, kenapa tu? Dah, nak cerita jazaan ni. Kenapa dia bagi atas? Sebab nak menerangkan sebab. Sebab kepada hak tadi. Jadi di sebalik ni rahsia maf'ul li ajli. Di sudut i'rab. Sebenarnya benda ni sepatut kita bahas dalam gaya bahasa, tapi tak apalah sikit-sikit. Nah, bila kita sapa dekat kalimah ni, kalau kita perhati ayat, cuba perhati. Ni. Cuba perhati. Tidakkah dia ni bagi hatah? Lepas tu bila sampai kanu ya'malun, jadi satu ayat. Tidak boleh akhir. Jadi satu, 24 ni jadi satu ayat je.
Kalau kira sistem ayat, dia kena ada rukun. Subjek dengan predikat. Sini tak ada ni. Sebab jazaan tu keterangan sebab kepada ni hak sebelum ni. Ni keterangan sebab kepada yatufu tu. Jadi jazaan ni keterangan sebab kepada yatufu. Kenapa ni budak-budak ni duk layan dengan begini. Dan lepas tu kenapa ni bidadari pun bagai begini layan juga. Kenapa? Jadi jazaan tu jawapan kepada yatufu. Jadi soalan dia sekarang, nak cerita nak semangat ni, nak semangat. Bila kita baca jazaan bima kanu ya'malu ni, dalam bentuk maf'ul li ajlih macam ni, apa yang kita kena rasa? Dia menunjukkan satu pemberitahuan, pasti dapat. Bila Tuhan kata, benda tu kerana balasan, sekerana ganjaran bermakna, siapa yang buat benda-benda di atas tadi, hak baik-baik tadi, maka dia akan dapat ganjaran itu. Dan cuba perhati sekali lagi. Bila sebut ganjaran untuk kan? Ganjaran untuk tak? Tapi di sini tak guna ganjaran untuk, dia guna ganjaran dengan sebab apa yang. Tuh, bima kanu ya'malun. Kalau ganjaran untuk cikgu, dia kena sebut ganjaran untuk orang ini. Ataupun ganjaran kerana. Jadi situ kalau dia guna li, boleh dengan mana untuk atau boleh dengan mana kerana. Tapi sini dia guna be. Jadi apa makna be situ? Dia panggil dalam bahasa Arab. Dia ada makna sebab, tapi dia juga ada makna terikat. Jadi B di situ mengikat jazak tadi dengan apa yang kita buat selama ini. Maka motivasi kepada kita hari ini, di sudut tadabburnya, di sudut makna ayatnya, hargai makanu ya'malu tu. Apa yang kita duk buat, ma tu apa yang kanu mereka dulu kita lah. Ya'malun. Konsisten akhi. Konsisten. Sebab tu kalau kita tengok, dia letak kanu dulu untuk menunjukkan benda tu past tense. Tapi bila dia sambung dengan ya'malun, present tense, dia jadi continuous. Benda hak kita duk buat dulu-dulu, tak berhenti kan? Jadi kita maknanya di sini, ada banyak ilmu lah. Kita sebut 2-3 perkara kita nampak dah lah. Antara benda yang kita nampak sini, kita pergi kepada B tu dulu. B di situ memberi makna sebab, dan sebab itu menjadi benda yang terikat kepada jazak. Jadi bermaksud, apa-apa yang kita buat tu, boleh menjadi sebab untuk diikat oleh Allah dengan ganjaran yang kita bakal dapat. Ganjaran tadi. Itu satu. Yang kedua, kekuatan B itu, dia ada makna ilsaq, maknanya lekat. Dia tidak akan mungkin tak dapat. Tuh. Jadi bila kita buat je benda baik, akan ada ganjaran daripada Allah. Walaupun boleh Allah tak bagi. Tetapi Allah bagi tahu dia akan bagi. Tuh. Okay, B tu, kepentingan B. Yang kedua, lepas B ada ma. Bila sebut ma, ni sedap lagi kita. Kalau dia sebut al-lazi, benda tertentu je. Bila sebut bil-lazi, makna kena itu saja. So, sempit ruang. Bila dia sebut ma, apa jua kanu ya'malun, yang mereka dulu buat. Maka kalimah apa jua itu membuka ruang kepada kita, apa sahaja bentuk amalan boleh buat. Asalkan dia tidak membawa manusia kepada
lawan Allah Ta'ala. Hak pentingnya, dia boleh membawa manusia nampak Allah. Nampak Allah. Nampak Allah, nampak Rasul. Itu. Jadi, sebab tu, dalam benda-benda gitu, ni basic lah. Kalau kita lepas tu kita jumpa pula hadis Nabi. Ayat Quran kata buat ini, buat ini. Tu lagi best lah. Betul tak? Jadi ini maknanya adalah juga ruang amal-amal kan. Ada ke benda. Hak tak ada zaman Nabi, tiba-tiba zaman kita kena buat. Tu dia guna ma tu. Betul tak? Senang lah sikit. Macam contoh kita kata, kita pakai alat-alat moden ke apa untuk buat kebaikan. Masuk dalam ma. Betul tak? Jadi, zaman Nabi mana ada ni benda-benda kita duk guna lapu-lapu begini semua ni. Jadi, cuma, ada satu benda semalam. Bila kita pergi bincang di sana, nantilah kita edit-edit video tu, kita bagi. Video tu sejam 48 minit. Maknanya banyak. Poin dia akhi, kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati ni dengan makan yang malu ni. Terutama benda-benda yang terkait macam ni. Sering ni sebenarnya kita bincang ilmu falak. Jadi antara ru'yah di zaman kita dengan ru'yah zaman Nabi, dia kata zaman kita ni lagi hebat lagi. Sebab kita ada alat. Dan kita ada teknologi. Jadi zaman kita ada falak. Boleh kira jadual hisab apa semua. Kita boleh tahu dengan tepat bila anak bulan tu naik tak naik. Okey. Lepas tu kita ada alat. Ni masalah makan yang menurut. Okey. Kita ada alat. Jadi dengan alat tu kita boleh nampak dengan lebih tepat. Okey. Lalu dia kata kalau hak tak sedaknya, dia kata kalau Rasulullah ada di zaman kita, maka tentu Rasulullah akan kata gini-gini. Barangkali Rasulullah akan kata gini-gini. Hak tu hak kita kena berhati. Kata. Kena beringat-ingat sebab andaian-andaian macam tu kita tak boleh buat. Tak boleh buat. Kenapa tu? Kerana andaian gitu tu menyalahi ketetapan Allah dah. Amba pergi 2-3 perkara ya pasal bab Nabi ni. Hak asah. Pertama, kenapa Allah tak hantar terus? Pertama gini. Pertama, kenapa Allah Ta'ala tentukan? Nabi kata, Allah Ta'ala kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam di Madinah. Jadi pada zaman Nabi ada 3 perkara dah. Pertama, al-kamal. Kesempurnaan. Yang kedua, at-tamam. Kecukupan. Yang ketiga, ar-ridha. Tu kena pegang tu. Sebab bila ayat tu turun hari tahun 9 Hijrah kan. Bila Tuhan dah declare agama Islam ni kamal. Apa makna kamal? Cukup. Akmaltu lakum. Wa atmamtu alaikum. Lepas tu aku sempurnakan. Apa makna kamal cukup, tamam sempurna. Apa makna sempurna? Tak perlu lagi nak kalau-kalau, nak tambah-tambah. Lepas tu hak mahal lagi, radi tu. Aku redha. Soalan saya, kenapa Tuhan tentukan 3 perkara ni di zaman yang kita kata tak canggih seperti zaman kita? Tu. So, anda pergi mana tu? Yang kedua, Nabi sebut sebaik-baik kurung aku. Lepas tu 100 tahun berikutnya, kemudian 100 tahun berikutnya. Lepas tu 3, 4, 5, 600 tahun berikutnya sampai 1445 seperti zaman kita ni, tidaklah sebaik kurung. Kurung tu apa? Kurung tu orang. Jadi bolehkah kita nak kata dan masalah isu besarnya bila dia andai perubahan alam di zaman Nabi dulu, alamnya comel, bersih apa semua sekali,
Maka alam tu boleh memungkinkan orang tu tengok dengan mata kasar direct. Tapi alam kita hari ni alamnya sudah kotor. Sudah banyak pencemaran. Jadi untuk kita nampak tu, mungkin barangkali tak betul. So kita kena guna palak, kena nisab, guna teropong yang betul-betul. Banyak sekali logik-logik yang dia cuba bawa untuk mewajarkan ilmu tu. Sedangkan ulama-ulama dulu, hak 300 tahun pertama, tolak benda tu. Tolak. Hak mari kemudian ni, lepas tu hak sedaknya dia kata apa? Kajian-kajian hari ini membuktikan bahawa ini lebih tepat dengan kiraan gini-gini. Tapi hak kaji tu kafir. Tu masalah. Samalah juga kita dalam bidang-bidang apa sekalipun hari ni. Hatta teknologi, kereta, kau perubatan, kau semua sekali. Tidakkah kafir belakang yang buat? Bila kafir, kita kena ingat. Dia tidak buat semua tu untuk khidmat kepada Allah. Dia buat untuk memenuhi tujuan dia. Maka, berhati-hati. Tapi, kita semua tak terasa bahawa mereka telah berjaya mengubah alam daripada fitrah. Alam daripada hak asal, hak zaman Nabi tu kita ubah banyak dah. Lepas tu tiba-tiba kita dakwa kita sama canggih. Nabi tak canggih. Inilah bid'ah yang paling besar ni. Lepas tu kita pun kata, kalau Nabi ada sama kita, Nabi akan terima benda lagi. Mana tahu? Amal kalau Nabi ada, dia kata habis ni kita ni pokok kita duk mengaji pakai TV, pakai telefon. Apa minta akal otakmu? Bukti. Masa Nabi nak terima Jibril, nak terima wahyu mula-mula tu, mari-mari ikra. Nak baca apa? Barang tak ada satu. Itu dalam mikir. Tuhan patut kena waktu tubik selalu dah ni kau ni. Hologram terus. Tak apa, moga Tuhan boleh buat kan. Pakai di udara tu je tubik skrin. Moga Tuhan boleh kun fayakun. Apa tak keluar? Ikra. Ni tengok ni Muhammad ni skrin ni. Ikra. Apa tak jadi gitu? Kadang-kadang kita ni terlebih lajuk. Orang kata khayal tu lebih berdoa. Jadi bila bincang ma ni luas sikit lah. Okey. Jadi maknanya sini, apa pun buatlah. Jadi ma tu boleh menjadi sebab dia. Ma tu menjadi sebab kepada balasan. Poin yang keseluruhnya, tak tahu dah berapa poin ni poin keseluruhnya. Kanu ya'malun tu petunjuk. Dulu hak kita dah buat. Petunjuk macam mana? Tunjuk gini. Kita nak tengok macam mana balasan yang kita akan dapat. Tengok hak kita dah buat selama ni. Sampai hari ni ke beliau. Sebab ayat kanu ya'malun tu past continuous. Makna benda tu daripada dulu sampai hari ni kita dah buat apa sehari-hari. Maka petunjuknya ada situ. Kita sibuk dengan apa? Maka kalau kita sibuk dengan benda tu, begitulah balasan yang kita dapat. Itu dia. Jadi kadang-kadang akhi, takut juga amo tengok dia sibuk benadah dia. Ni amo lah. Kaki situ, kaki mengajar situ, mengajar sini, kan mengajar kau tu, mengajar kau ni. Betul lah. Tapi takutnya mari mikir untuk dapat manfaat dunia. Sibuk malah dah. Apa lagi kalau orang hak sibuk untuk manfaat dunia? Itu antara benda hak Amba selalu sebut. Contoh kita kata, kita bawa orang pergi haji, pergi umrah. Keadaan dia besar. Bukan tak boleh, molek. Tapi kena betul niat. Kalau dia pergi tu cikgu, semata-mata nak cari hutang je. Dia dapat, dia niat. Tapi kalau dia gini nak tolong orang, nak bantu orang, dia dapat lagu lain. Gitu. Jadi sahabat-sahabat semua, itu keadaan yang kita cuba buat. Ni nak istihala dulu lah. Bila ada masa. Kita bercadang. Kurban tahun ni kita tak buat dari Thailand. Sebab ustaz yang berurus sana tu pergi Mekah. Lepas tu bila dia urus sana pergi Mekah, dia suruh ke kawan dia. Kita pun cuba tengok kawan dia kenal.
Bila tengok kawan dia main burung, burung hok. Sarang anggut burung tu. Pagi tepat orang anggut burung patah ada terima hadiah. Tak boleh kata. Nama ustaz, nama bapa pun tak boleh. Main bagian lagu tu. Kita tak juruh juga cikgu, tapi sepatut kita sebagai orang yang bawa benda kita, tak boleh lah. Benda tu, kalau kata dia pergi setakat rumah dia nak dengar suara tu urusan dia dengan Tuhan lah. Tapi bila dia terlibat dengan ramai-ramai, tak say lah gitu. Jadi kita nak buat rumah. Nak buat rumah, kita kecek dengan tu saing kita nak buat asuk lembu tu. Kira-kira boleh lah. Kata buat RM500. Cuma ngopoh buat dia tu mahal sikit. Kena ambil 500 caput 100. Sebahagian. Kambing kau, lembu kau serupa. Nak buat lagu tu. Mahal ke? Nak tanya harga tu mahal ke tak? Tak ada dah. Tapi kita nak terbuat lah. Sebab kita nak suruh orang yang boleh korban berlaku. Bukan kata nak niat tu. Tak besar tak apa. Janji cukup umur. Cukup sifat. Betul tak? Jadi kita nak buat gitu lah. Pakai doa deh. Pakai doa. Nanti kita akan elan lah. Nak tahu harga tu logik ke tidak. Tapi dia boleh buat hari besar hari sebab dia boleh di sana. Kita berani tu sebab rumah kita dekat dengan sungai. Dia naik sungai tu masuk rumah kita lalu. Dia pandai lah pula pergi daftar berapa semua tu. Hak tu cikgu, nak boleh nak apa, nak cari hak alam masuk kot retak mahal. Kot dia. Kalau dia kata tak sial, lembu seluduk, pergi beli sendiri. Tu. Tak, lagi Malaysia. Benung lagi. Bagai tidak kita masuk quarantine di Jakarta Panjang tu. Tak lama. Kalau biasa quarantine situ memang dalam bulu. Kamu siapa tepat tu gemuk lagi. Tak kurang harga lah. Kalau ambil hot tu tak boleh dia mata tu. Ada nak buat. Gitu. Di kawasan apa ni panjang. Patut straight lah. Straight. Doa lah deh. Baik. Jadi ni makna bimakanu ya'malu tu apa yang kita buat selama ni. Boleh betul ya tak? Boleh cek lah. Okey. Masing-masing lah muka kita mau bimakanu ya'malu. Dah ni apa kita ni? Cek lah. Duk alik kau berapa lagi sama ni. Mana kita habis usia kot mana. Okey. Tapi ni. Bima kanu ya'malun minas salihat di dunia. Dia benar-benar baik di dunia. Okey. Cukup ada dulu, tak boleh dah hari ni. Nak wafaki hati mimma yatakhayyarun tu semula. Dah? Masuk. So macam contoh dia bertaubat apa semua hari. Dan hot dahsyat lagi hari. Peliklah taubat ni. Kita nak mikir tak faham. Hot jahat kita tu jadi pahala. Tak apalah. Masuk. Tapi bila kita kaji syarat-syarat taubat tu kan baru kita faham. Patutlah dia tukar dosa jadi pahala pun sebab taubat ni penyesalan. Jadi Tuhan beri pahala bukan atas kejahatan kita. Bukanlah jahat tu jadi baik. Bukan gitu. Mana boleh zina jadi tak zina?
Betul tak? Bunuh orang jadi tak bunuh orang. Boleh. Tapi sebanyak mana besar dosa dia tu, menyebabkan ada kesan kepada kesal dia, cikgu. Jadi besar dosa dia tu, menyebabkan besar kesal dia, hingga dia menyesal sungguh. Ya? Maka, taubat dia tu banyak mana pahala, sebanyak mana besarnya dosa dia. Jadi dosa taubat lah, bukan dosa, itu pahala taubat lah, bukan pahala buat dosa. Mana ada buat dosa jadi pahala, tak jadi. Bila kita cek-cek, oh dia kira gitu Tengok. Orang lama lah dia cerita ni. Dia kata, oh. Dia nak, sebab tu dia kata, amalan lain, yang kita buat tu molek. Tapi tidak ada amalan yang lebih baik daripada taubat. Lepas tu tak buat orang lain. Tak buat orang lain, dosa pula. Jadi hak kita kena buat sehari-hari tu dia panggil keperluan kita, badan kita, tubuh kita ni kalau tak ada amal soleh sakit. Kalau tak ada kebaikan kita buat, sakit. Lepas tu dia kata kafir tak sakit, orang tak semayang tu tak sakit. Kita ya tak nampak. Sakit dia tu bukan mesti bekak, tak boleh berjalan, kena gitu-gitu. Tak. Maknanya hidup dia tu tak tenang, tak bahagia. Jiwa dia jadi serabut. Lepas tu sakit yang paling besar dia kata, bila dia tu hilang Allah. Orang ni bila hilang Allah dia supaya ayah hilang ibu. Kucing hilang ibu. Bagaimana kucing? Mana anak kucing kan dia beranak ramai. Lepas tu dia tak ada anak besar, dia tinggal dah. Lepas tu kan anak cirit dia kata lah mapuh, tak tahu kok mana. Tak betul ya tu. Sakit hidup. Boleh hidup je tu. Sebab tu kalau kucing beranak ni ekor tu, jangan duduk harap hidup belakang. Mapuh banyak pada hidup. Dia tak ada pok ke tu? Dia ada mok ya. Pok dia tak ada nak kenal. Nak kenal kok mana dia kalau kita tengok. Dia setubuh tu pemarah dah. Kucing kan? Dia setubuh tu sudah tengok baloh. Kebuk lagi hak jatuh. Dia tak serupa kita kahwin, duduk satu keluarga apa semua. Lain. Sedih jadi binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma tammim lana taqsirana fi ada'i wajibatina wa qada'i a'malina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha maulaha. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim lana bil khair. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Jazakumullahu khairan katsira ya Ustaz. Amin. Amin ya Rabb.